Antara keistimewaan yang syarak bagi kepada kita apabila kita melakukan perjalanan jauh atau musafir ialah kemudahan mengqasarkan solat dan menjamakkan solat dengan syarat-syarat yang tertentu. Antara syarat utama itu cukup dua marhalah lah. Orang yang musafir ni dia ada dua kategori. Kategori pertama dia musafir sekali-sekala dan kategori kedua jenis harian. Setiap hari dia musafir ataupun 2 hari sekali dia musafir. Orang ni dalam istilah fiqh dia panggil mudi musafar. Itu orang yang berkekalan dalam musafir. Siapa orang yang mudi musafar ini? Antaranya saya nak sebutkan ialah pemandu. Pemandu perjalanan jauh ni. Contohnya pemandu bas dari Alor-Star ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Kuantan, Johor Bahru, Kuala Lumpur. Ini mudi musafar. Memang dia seminggu dia duduk rumah dia dalam 2 hari. Itu yang terkini. Orang yang mudi musafar ni orang-orang yang bekerja di tempat yang jauh tetapi dia berulang-alik dari rumah dia ke tempat kerja. Contoh macam satu orang dia duduk di Alor-Star, dia bekerja di Penang tapi dia berulang-alik setiap hari. Alor-Star ke Penang ni jaraknya memang lebih daripada 2 marhalah. Orang yang mudi musafar, berkekalan musafir ni, dia boleh lakukan solat dan jamak setiap hari. Itu kehebatan dia. Contoh saya sebut ni lah. Satu orang dia kerja di Penang, berulang daripada Alor-Star. Dia naik train pergi ke Penang. Di pejabat di sana tu, bila masuk waktu zuhur, dia boleh menjamak dan mengqasarkan 2 waktu solat.